cantiknya dekorasi. Hai, Assalamualaikum korang, bersama dengan Isha hari ni. Isha nak bawa korang pergi tengok salah satu surau yang dah siap dekor oleh 3-1 Group, iaitu surau di Madrasah Ceras Perdana. Okay, so korang nak tengok tak macam mana surau tu dihias? Cantik dah sekarang. Kalau korang nak tengok, jom Isha. Assalamualaikum. Subhanallah, cantiknya dekorasi. Kalau korang nak tahu, pilihan warna ni adalah pilihan yang sangat jarang oleh klien-klien 3-1. Tapi surau Madrasah Ceras Perdana ni berjaya ambil warna yang lembut-lembut macam ni dan berjaya menaikkan seri lagi di surau ni. Keadaan sebelum dia, sekadar dinding putih kosong, nampak suram, nampak biasa je. Tapi lepas jumpa dengan 3-1 dan buat dekor dengan 3-1, korang tengok sendiri hasil dia. Desain mihrab yang dipilih oleh surau kita ni, tengok cantik, ukiran CLC yang sangat cantik, sangat kemas. Dan pilihan IJK surau ni adalah dia minta 3-1 kita untuk pasang LED. Korang tengok sendiri hasilnya daripada jauh, sangat cantik. Dan buatkan jemaah-jemaah surau pun nak datang, nak jalankan ibadah pun rasa bersemangat. Cantik kan? So korang komen dekat bawah apa pendapat korang tentang surau di Madrasah Ceras Perdana ni. Tekan link dekat bio untuk korang dapatkan dekorasi yang cantik macam ni dekat ruang solat korang. Bye. Assalamualaikum.